kepada yang bertanya ya, macam mana harga, macam mana kira, okey. Kok ni kita ada 2 perisa. Okey, kalau yang dah habis macam ni kita akan masak sekali lagi untuk batch yang berikutnya, nampak? Tu dapur masak kita dan sini jualan kita. Okey, ini adalah keria. Baik, kita tunjuk yang mana harga. Yang ini yang paling laris RM16. Kita dapat 16 keping, 8 dan 8 lah. 8 akor ni dia pecah pula kepada 4 akor perisa ori dan 4 lagi akor perisa caramel tu, gula Melaka tu. Kemudian kita ada keria ubi yang warna oranye 8, 16. Okey, kita juga ada set majlis. Set majlis ini ada 50 pieces. So ini adalah harga dia 47 saja. Tapi yang ini kalau pick up sendiri di sinilah, bukan delivery. Kalau dia delivery kita boleh bincang macam mana. Gaduh gabu